Aerosol ni kita nak guna untuk lekatkan ini kita nak lekatkan pada bodyboard lah. Okey, aerosol ni kita guna untuk lekatkan pipe pada bodyboard. Ada orang kata tepung ringang pun sama, benda yang sama. Aerosol, tepung ringang. Okey. Ada orang nak pakai powder pun boleh. Pulang lah. So dia sama juga, kita kena letak catalyst juga ataupun acid kita kena letak juga. Okey, untuk aerosol ni macam mana kita nak lekatkan pipe pada boat. Kita ambil sedikit aerosol ni, kita letak dekat pipe Ni kita boleh jadikan tempat letak jorang lah. Terpulang kepada tuan-tuan lah nak letak banyak mana. Aerosol susah kerja kita. Jadi aerosol ni salah satu function dia nak memudahkan kerja kita. Dia nak memudahkan kerja kita Jadi sebaik-baiknya kita kena guna aerosol lah. Ada juga orang letak sini dia kapit dengan clank pun boleh. Terpulang masing-masing. Saya suka memudahkan kerja. Okey. Pipe biasa kita pakai 32 mm kalau kita tak pakai pipe wiring. Ada setengah-setengah orang dia pakai pipe wiring. Tapi kita tak pakai pipe wiring. Pipe wiring dia nipis. Biasa kita tebal sikit bahagian atas ni. Boleh balut 2 ataupun 3 lapis saja, cukup dah. Dah memadai. Cuma bahagian atas ni kita tebalkan sedikit. Untuk dia pipe jorang ni dia tak perlu heavy sangat pun. Dia tak macam pipe canopy. Canopy awak kena buat kuat sikit.